Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey. Boy ada sebiji kancil enjin bernadikan enjin Navy Turbo. Owner ni buat dekat boy dah lama dah, daripada 2017. Okey. Daripada 2017 buat dekat boy. Bengkel dulu dekat Seri Damansara. Okey, Seri Damansara. Okey. Dulu memang intercooler dekat atas lah, tapi dia dah ubah intercooler kat bawah. Okey. Owner ni owner lama, duduk dekat Puncak Alam. Okey. 2 tahun dia sidai kereta sebabnya fuel pump tak jalan. Okey. Wire ada short. Wire ada short, kemungkinan selepas dia buat alam lah. Okey. Selepas dia buat alam ni lah, alam kereta. Okey. Jadinya dia nak bawa balik lah kereta ni, nak hidupkan balik, dan nak bawa lah, sebab dia kata rindu lah nak bawa Turbo ni. Okey. Okey. Kereta ni nak buat rewiring balik. Okey, ikut spek. Dulu memang ikut spek. Lepas tu dah kena kacau dekat aksesori apa semua, dah habis. Okey. So nak kena buat wiring ikut spek, ada OBD, ada apa semualah. Okey. Okey, keadaan wiring nampak masa buat alam tu, tengok habis. Okey. Buat alam macam ni lah. Okey, bila dah buat alam, dia kacau habis. Okey, dia tap situ, tap sini, wire-wire ni. Okey, wire alam ni. Tak apa, nanti kita akan susun wire ni, kita akan susun. Jadi kita akan buat balik lah. Okey. Okey, so ni kerja-kerja untuk buat rewiring. Kemungkinan besok ataupun lusa siap lah. Okey, yang mana ada masalah wiring, yang dah buat, dah lama pakai, macam owner ni dah berapa tahun, dekat 7 tahun. Dekat 7 tahun. Okey, daripada 2017, sekarang ni 2025. Okey. Dah lama dah, 7 tahun pakai, bang. Ini tak ada masalah. Turbo tak tukar. Turbo tak pernah tukar, bang. Turbo dia tak pernah tukar. Okey. Tu yang boy cakap, bagi tahu dekat korang. Enjin apa, kalau korang tanya boy, enjin apa yang lasak, bang? Okey. Enjin apa yang bagus untuk kita buat daily, untuk kita ni lah. Dulu owner ni sebelum dia sadai 2 tahun, daripada 2020 last dia mesej kat boy 2023. Okey, kereta tak hidup. Bulan berapa? Bulan 9 rasanya. 2023 bulan 9. Lepas tu sampai sekarang lah baru dia mesej balik. Okey. So kereta ni dia dah pakai dalam 5 tahun. Okey, 5 tahun tak ada masalah tau. Dia tukar buat servis ikut time apa semua kan. Jadi okey, turbo okey, asap tak ada, apa semua tak ada. Okey. Asap tak ada, apa semua ada, tak ada. Okey. So dia menggunakan fuel regulator. Okey, OEM punya. Aftermarket. Jadi kita, dan dia guna ni intercooler bawah untuk bunyi lagi syahdu nanti. Okey. Tapi nanti kita kena tunggu siap kereta ni, dan kita nak tengok dia punya syahdu tu, bunyi terkukur tu macam mana. Bunyi terkukur tu penting, bang. Bunyi R34. Okey, bukan R35, tapi bunyi R34 macam mana. Okey. So tunggu video yang seterusnya. Tunggu video yang boy tengah buat wiring. Okey. Dan satu lagi, fuel pump dia dah kong. Sebabnya bila dah aksesori kacau buat alam tu, jadi fuel pump tu short. Okey, short. Short, tak tahulah kenapa kan. Short. So tu yang jadi dia tak
minyak tak naik. Dengan bila dah short, okey, dekat fuel pump bawah, fuel pump tu kan ada getah tu kan, untuk pelapik kan, untuk tak nak bagi fuel pump tu goyang. Yang tu cair bang. Okey, bila fuel pump tu cair, dia panas kan, so bermakna benda tu, getah tu boleh cair dalam tangki bang. Yang tu bahaya bang. Okey, kalau orang tak pandai buat wiring, memang akan cair bang. Memang akan cair. So hati-hatilah, tengok wireman macam mana, okey ke tak kan. Kalau tak okey, kena bawa datang jumpa pakar untuk rewiring balik. Jangan pergi okey bang dah siap, tengok enjin lembab apa semua sama je enjin, tak guna bang. Habis berapa ribu, lepas tu datang dekat kita ke dekat tempat lain habis berapa ribu lagi. Boy terus terang boy cakap, harga boy 900 hingga ke 2k untuk buat rewiring heavy. Untuk EJ 900 ke 2,500. Okey. Tengok keadaan, kalau kau nak full set dalam 2,000 lebih lah. Okey. Ngang. Okey, mantap. Okey man. Aku dah buka dah tangki. Tangki okey, cantik. Ni dia ada cair sini ni. Cair ni. Nampak. Fuel pump cantik lagi, fuel pump. Tapi dah ni dah. Denso. Tapi dah cair, dah ni dah. Benda ni cair ni dalam ni. Mungkin dia cair sebab dia sumbat habis dalam. Okey. Nak kena tukar fuel pump lain ni. Fuel pump panas dalam tangki. Tak tahulah sebab apa. Tak tahu sebab apa dia panas dalam tangki tu, yang jadi cair benda ni. Jadi cair. Kalau tak panas, dia takkan cair ni. Ini bush rubber untuk menahan fuel pump tu dari bergerak tau. Okey. Ni rubber ni yang hitam ni. Dulu okey. Dulu tebal. Sekarang ni dah cair. Fuel pump panas, lepas tu bila dah panas, motor dia dah jadi slow. Jadi tu yang tak boleh nak start tu, tak boleh nak hidup. So relay pun aku dah tukar. Okay man, kereta dah hidup dah. Kereta kau dah hidup dah. Okay, wiring, cuma wiring je lah. OBD belum siap lagi. OBD. Okay, tunggu OBD siap dulu kan. Fuel pump pun dah ganti, yang original kan. Yang original, yang lama tu memang dah kong dah. Dah lemah. Okay, itu je. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dah hidup dah kancil ni. Okay, kancil ni dah hidup. Bunyi bang, bunyi R34 bang. Bunyi R34 bang. Syahdu bang, bunyi bang. Okay, wiring boy dah buat, dah siap. Dah siap dah wiring. Okay, wiring kita dah buat. Okay, dah hidup, cantik. Fuel pump kita dah tukar. Ni fuel pump asal dia. Okay, fuel pump asal dia dah lemah. Jadi kita tukar lah yang original Denso. Yang ni pun original tapi dah lemah. So kita tukar original juga. Okay. So yang mana ada masalah wiring dan nak buat macam tu kan, nak buat macam tu, Roger boy. Okay, Roger boy. Kita dengar sekali lagi, syahdu tak syahdu. Syahdu. Tunggu video yang seterusnya. Okay, ingat AV, ingat boy. Okay, owner ni daripada tahun 2017 datang dekat boy buat enjin. Okay, masalah dia
kereta Skidai 2 tahun. Sebabnya V-pump ada short. Okey. Jadi kita dah buat betul-betul. Alhamdulillah. Okey, dah siap dah. Dah hidup. Alhamdulillah. Okey, tunggu video seterusnya nanti. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey. Hari ni boy nak review kancil ni yang buat wiring dengan tukar ni lah, tukar V-pump. Okay, kancil ni dah lama sadai, okay, dekat 2 tahun. So alhamdulillah, kalau datang dengan boy memang terus hidup lah, terus hidup. Okay, datang dengan boy dia terus hidup. Okay. Okay, kan dah hidup kan. Okey, lampu ada apa semua dah. Okey, dia okey, datang towing, datang towing. Dan sebelum korang tengok itu hari, sebelum korang tengok, dia wiring dia berserabut kan. Okey, wiring berserabut dengan wiring dia touching dekat alam. So boy buat asing lah. Okey, nampak wiring kita dah buat. Relay ada 3, tapi aircon dia tak ada lah, gas tak ada. Okey, aircon dia gas tak ada. Blower je ada. Okey, ni OBD Okey, ni OBD dah dapat baca. Kalau kita scan dapat baca lah apa masalah kereta, apa masalah enjin. Kalau tak hidup tu confirm lah dia akan keluar kod apa benda kan. Okay, so boleh scan apa semualah. Okay, jadi kalau korang tengok dekat sini, kita susun wire, kita dah buat sebelum dah selepas Okay, sebelum dah selepas, nampak kita dah susun. Okay, kita balut cantik-cantik. Kenapa boy balut belang? Sebabnya kita bila balut belang-belang, kalau balut full kan, kalau tempat lain dia akan belah, habis dia belah. Lepas tu dia nak cari satu-satu. Ni kita balut belang, dia akan belah satu je. Lepas tu dia akan cari dekat sini. Okey, macam tu. Okey, so ada masalah wiring tak ikut spek, dan wiring ikut kunci semua. Dan wiring panas dekat kunci ke, wiring korang bila on switch kipas jalan dekat depan ke apa ke kan. Okey, bawa datang dekat boy, kita akan buat wiring ikut spek macam ni. Ada OBD, ada apa semualah. Okey, boleh check fault code apa semua kan. Kereta yang heavy yang korang masuk tu dekat kedai-kedai lain kan, bila korang berjalan buka aircon dia jadi lembab. Okey, bila dah jadi lembab, jadi enjin tu power tak ada. Sebabnya kompresor dah cut dia punya sistem sistem sensor apa semua. Okey, sistem coil dia dah cut api dekat situ. So api kompresor tu banyak daripada api coil, api sensor. Jadi tu yang jadi enjin tu jadi lemah. Bila nak bergerak tu jadi lemah bila buka aircon. Bila awak tutup aircon lancar je kan. Okey, itu bermakna sistem wiring dah tak betul. Okey, so dekat sini boy dah betulkan sistem wiring. Sebelum ni pakai ni lah kan, sebelum ni pakai ni, tapi kita dah tak pakai dah. Okey, kita pakai amplifier dalam ECU. Dalam ECU ni ada amplifier untuk aircon Okey, korang kena tahu juga kalau engine injection single coil dah ada amplifier dalam ECU. Kalau L2, L5 semua dia pakai ni Okey, dia pakai ni. Dekat dalam ECU dia tak ada ni lah. Dekat dalam ECU dia tak ada amplifier. Okey, kalau L2 enjin lama memang dia kena pakai ni. L2 dengan L5 saja. L6 dia dah ada lah dalam ni amplifier. Okey, L6 EFRI dah ada amplifier. L7 ke L9 ke yang mana single coil semua pakai amplifier dalam ECU. Okey, korang jangan tanya lagi lah. Dah bagi tahu dah bagi penerangan. Okay, L7, L9 ke L9 4 piston. Okey, yang JBDET semua pakai amplifier dalam ECU dah. Okey, semua dalam ECU dia control semua habis dalam ECU. Okey, so yang mana ada masalah wiring yang tak betul, bawa datang dekat boy,
kita akan betulkan wire macam ni. Kalau korang tengok sebelum video sebelum ni, macam tu, dan selepas macam ni. Okey. So enjin pun dah hidup. Okey. So alhamdulillah tak ada masalah dah, insya-Allah. Semua tak ada ni. Sebabnya dulu sebab dia tak hidup, owner kata dia buat wire, dia buat alarm. Bila dah alarm dah kacau sistem, jadi sistem tu blur. Okey, sistem blur. So boy dah separate kan alarm-alarm untuk issue. Okey. So kalau kau tengok sebelum boy buat dengan selepas boy buat, inilah dia punya result dia. Okey. So kita tengok. Dan dia punya ni bila dah wire pun dah short apa semua, efek pada fuel pump. Okey, efek pada fuel pump. Fuel pump dia fuel pump dia cair dekat sini kan, fuel pump dia cair dekat sini, jadi efek pada fuel pump. Okey, fuel pump baru lagi ni, cantik lagi, tapi dah slow. Dah slow. So itu saja yang boy boleh kongsikan. Okey, jom kita tengok dekat sini. Enjin pun masih okey. Enjin dia masih okey. Dah lama pakai, dah 7 tahun. Dia convert dekat boy tahun 2017. Dia datang convert dekat boy. Alhamdulillah, enjin masih steady lagi bang. Owner ni jaga enjin dia. Okey, owner ni jaga enjin dia. Dia masih kekalkan lama. Okey. Tu dia terkukur bang. Okey. So yang mana ada berminat nak convert enjin macam ni dekat boy, bawa datang kita, tinggal kita, tak kira lah korang daripada jauh-jauh, daripada Seremban, daripada Melaka, daripada JB, daripada Kedah, daripada Perlis, Perak, apa semua kan. Semua yang datang dekat boy ni jauh-jauh semua. Okey, daripada Pahang. Okey, kalau dekat Kelantan tu pergi ke bengkel boy yang satu lagi, Cawangan Kelantan. Okey. Daripada Terengganu pergi ke Kelantan. Daripada Kuantan kena datang sini. Daripada Pahang ke Temeloh ke Lipis pergi ke Kelantan. Okey. Daripada Lipis atau Benter pergi ke Kelantan. Ni owner ni daripada Temeloh. Okey, Temeloh dia datang hantar sini sebabnya dia percaya boy boleh buat. Okey. So yang mana berminat nak convert dan wire boy buat macam tu, bawa datang kita. Sebelum korang dah terkena 2-3 kali kerja kan, 2-3 kali kos kan, dah kena lipat apa semua, barulah korang nak cari kita. Okey. Sebelum korang lipat, baik korang cari kita dulu. Okey. Itu saja.